Tanpa pekerja, tidak ada istana raja. Tanpa pekerja, tidak ada hospital megah. Tanpa pekerja, keluarga kita tidak dirawat. Tanpa pekerja, keselamatan kita tidak terjamin. Manusia itu jangan dinilai kerana pangkatnya, kerana hartanya, tetapi kerana kemuliaan, budi pekerti dan khidmatnya. Suatu ketika dahulu, sebelum negara ini mencapai kemerdekaan, tanah ini dibangunkan oleh tangan-tangan pekerja yang bekerja tanpa banyak pilihan. Di ladang getah, di lombong bijih timah, di pelabuhan dan landasan kereta api. Mereka bekerja dari terbit matahari hingga terbenamnya senja. Upah kecil, perlindungan hampir tiada. Namun mereka tetap bertahan demi kehidupan keluarga dan masa depan generasi seterusnya. Pada 1 Mei 1972, negara berhenti sejenak untuk menghargai pengorbanan itu. Sambutan ini terus mengalir seiring perjalanan masa, menyulam kisah pengorbanan dan jerih payah setiap pekerja, dari menuntut hak dan keselamatan, melalui langkah inovasi dan produktiviti, hingga kini di bawah panduan kerajaan Madani, setiap pekerja dihargai sebagai nadi yang menggerakkan pembangunan negara, menjadi cahaya harapan dan penjaga kesejahteraan generasi akan datang. Di sebalik setiap bangunan yang berdiri megah, di sebalik setiap teknologi yang menggerakkan negara, ada tangan-tangan yang bekerja tanpa henti. Mereka adalah tenaga kerja Malaysia, nadi pembangunan, tulang belakang kemajuan negara. Aspirasi kita jelas. Kita mahu setiap pekerja dilindungi, setiap kehidupan dihargai dengan penuh maruah. Kerajaan Madani berdiri teguh bersama seluruh tenaga kerja negara. Kita bekerja bukan sekadar mencari rezeki, kita membina masa depan. Di peringkat global, Malaysia tidak sekadar hadir, kita bersuara dan kita memimpin. Malaysia telah meratifikasi Konvensyen Trasti Persatuan Buruh Antarabangsa. Komitmen ini demi memastikan standard perburuhan yang adil dan selamat. Melalui usaha berterusan, suara pekerja Malaysia dibawa ke pentas dunia. Hak pekerja adalah hak asasi. Ini pendirian Malaysia. Dunia terus berubah dan kita memilih untuk bergerak ke hadapan. Kemahiran baharu dibina, teknologi baharu diteroka, masa depan baharu dicipta. Sasaran Malaysia 35% tenaga kerja mahir menjelang 2030 bagi memperkukuh daya saing negara. Usaha memperkasa tenaga kerja terus menunjukkan kemajuan yang menyeluruh. Program TVET dan inisiatif upskilling dan reskilling diperkukuh, membuka lebih banyak peluang kemahiran kepada rakyat Malaysia. Penyertaan tenaga buruh terus meningkat kepada 70.9%, manakala kadar pengangguran menurun kepada 2.9%, mencerminkan keyakinan terhadap pasaran pekerjaan negara. Keselamatan dan kesihatan pekerja turut diberi keutamaan dengan kadar kemalangan di tempat kerja menunjukkan trend penurunan hasil pemantauan dan penguatkuasaan berterusan. Perlindungan sosial juga diperkukuh. Melalui reformasi ini, memastikan pekerja mendapat perlindungan 24 jam selaras dengan lanskap pekerjaan yang semakin dinamik, tiada yang terkecuali, termasuk membuka jalan kepada perlindungan lebih menyeluruh melalui Akta Pekerja GIG 2025. Kini, kita bekerja dengan lebih yakin, keluarga lebih terjamin. Marilah kita menyatukan iltizam untuk membina Malaysia yang lebih adil dan lebih berdaya tahan. Selamat Hari Pekerja 2026. Pekerja Madani, Kesuma Bangsa.